Pernah tak kamu alami satu fasa di mana hari ini kamu rasa semangat sangat nak beribadah, semangat nak solat malam, semangat nak mengaji dan hati rasa sangat dekat dengan Tuhan. Tapi selang sehari dua sahaja, tiba-tiba rasa malas itu datang kembali. Nak bentangkan sejadah pun terasa sangat berat. Kamu mula rasa bersalah. Kamu tengok orang lain tenang beribadah, manakala kamu masih di sini bergelut dengan rasa malas yang tak berkesudahan. Hati mula berbisik, kenapa aku macam ni? Adakah aku ini berpura-pura? Sahabat, kalau kamu sedang rasa begini, ketahuilah kita semua sedang melalui pergelutan yang sama. Kenapa keadaan ini berlaku kepada kita? Kerana kadang-kadang kita terlalu memaksa diri untuk jadi sempurna dalam satu malam. Kita rasa bila nak mula berubah, kita kena lakukan semua benda sekaligus. Kita nak solat sunat berpuluh rakaat, kita nak mengaji berpuluh helai sehari. Akhirnya, jiwa kita penat dan kita terus berhenti terus. Di sinilah syaitan mula memasang perangkap. Dia akan membisikkan rasa putus asa dalam hatimu. Kamu dah tak ikhlas, baik kamu berhenti saja. Jangan dengar bisikan itu. Iman kita manusia biasa memang sifatnya menaik dan menurun. Yang penting adalah bagaimana kita menguruskan waktu ketika iman kita sedang jatuh. Lalu, bagaimana tip untuk kita yang sedang bergelut nak istiqamah? Caranya adalah mulakan dengan amalan yang kecil tetapi konsisten. Nabi pernah bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berterusan walaupun ia sedikit. Kalau kamu tak mampu nak solat tahajud 8 rakaat, cukuplah lakukan 2 rakaat secara konsisten setiap malam. Kalau kamu tak mampu mengaji 1 juzuk sehari, cukuplah membaca 1 helai ataupun beberapa ayat yang kamu mampu. Jangan pandang rendah pada amalan yang kecil, kerana amalan yang kecil tetapi berterusan inilah yang akan membina otot spiritual di dalam jiwamu. Sahabatku, jangan hukum dirimu terlalu kejam bila kamu tersungkur. Allah tidak melihat di mana kamu bermula, tetapi Allah melihat ke mana kamu sedang melangkah. Setiap kali kamu rasa malas, paksa diri untuk buat sedikit sahaja amalan. Dan setiap kali kamu jatuh, segeralah bangkit dan kembali bersujud. Katakan kepadanya, "Ya Allah, aku lemah, maka kuatkanlah aku untuk terus melangkah padamu." Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk terus istiqamah di jalannya. Terima kasih kerana mendengar luahan ini. Wassalamualaikum.